Saya dapat periuk baru lagi yang kali ni lagi best. Okey, untuk set yang kali ni dia bagi satu je penutup yang macam biasa. Yang ni, tapi dia ada bagi juga penutup plastik macam ni. So dia bagi penutup plastik macam ni sebab apa? Sebab kalau kita nak guna periuk ni, let's say kita nak letak makanan dalam ni dan kita boleh tutup guna ni, terus nak simpan dalam almari ke, nak simpan dalam peti ais ke, boleh guna penutup ini. Senang kan? So kita akan dapat 3 jenis periuk yang kecil ni, lepas tu ada satu lagi yang besar ni, satu lagi kecil dan lepek macam ni. Ada satu lagi Bread Chef ni macam biasalah, diorang akan bagi satu pemegang periuk macam ni yang boleh kita gunakan untuk angkat semua periuk-periuk ni. Cara dia kita just tolak ni, letak kat situ dan sepit. Okey, macam tu je. Dia boleh guna untuk semua periuk ni lah. Ini pun boleh juga. Satu lagi penutup dia ni korang nampak tak? Dia macam ada pelik sikit kan? Tapi satu penutup ni kita boleh guna untuk semua periuk ni. Ini boleh, ni boleh. Ni pun boleh. Bagus kan idea diorang? Memang best betul lah. So yang lain ni kalau kita tak nak guna, boleh tutup dengan penutup yang plastik ni. Macam tu. Kali ni Red Chef keluarkan idea memang lain daripada yang lain. So korang kena dapatkan set periuk terbaru daripada Red Chef ni.